Video ini khas buat peminat emas dinar. Anda boleh tengok video ini sampai habis dan save sebelum ia hilang dari FYP anda. 1 dinar dalam tangan saya ini bersamaan dengan 4.25 gram berketulinan 999. Sebelum ini 1 dinar datang dalam bekas begini dan sekarang desain baru 1 dinar diletakkan dalam kad begini. Harga 1 dinar hari ini sekitar RM2,100. Bagaimana cara untuk anda dapatkan dinar keluaran Public Gold? Cara pertama, belian secara full payment. Cara ini sesuai bagi yang ada duit cash. Anda hanya perlu membuat bayaran penuh, kemudian arahkan sistem untuk pos berinsurans 1 dinar ini ke rumah anda. Tak cukup bajet? Jangan risau. Anda boleh buat belian secara Easy Payment Plan atau EPP selama 6 atau 10 bulan. Setelah pembayaran selesai, 1 dinar ini akan dipos secara berinsurans ke rumah anda. Anda tak mampu nak buat komitmen bulan-bulan? Tiada masalah. Anda boleh cuba cara ketiga, iaitu menabung sikit-sikit di akaun emas CAP. Bila sudah cukup gram emas sebanyak 4.25 gram, anda boleh arahkan sistem untuk pos emas 1 dinar ini ke rumah anda secara berinsurans. Anda tak pasti bagaimana hendak bermula? Sila isi bet biru di bawah dan saya akan hubungi anda untuk tindakan seterusnya.